5 2025, jom tua kapal perang nombor 1 negara KD Lekiu milik Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Bukan mudah orang awam dapat masuk tengok kapal perang tau. Tahu tak? Kapal KD Lekiu panjangnya lebih 106 meter dan boleh berlayar sejauh 5,000 nautika tanpa henti selama 21 hari dengan kelajuan maksimum 28 knot antara kapal perang terlaju dan termoden Malaysia berbanding kapal lain. Betul tak tuan? Betul. Ia adalah kapal frigate TLDM yang dilengkapi dengan meriam 76mm, sistem pertahanan udara, radar kawalan tembak moden, peluru berpandu paras permukaan dan udara. Yang nampak macam lemang tu pula, itu peluru berpandu berkuasa tinggi MM40 yang dikenali sebagai MISAL, iaitu peluru berpandu permukaan ke udara dan permukaan ke permukaan. Sangat tepat, laju dan sukar dipintas. Digunakan untuk menghancurkan musuh sebelum sempat mendekat. Manakala ini pula torpedo, peluru berpandu untuk menyerang sasaran bawah laut seperti kapal selam. Dilepaskan dari kapal dan ianya akan bergerak secara automatik menuju sasaran. Okey, KD Lekiu pernah menyertai pelbagai latihan antarabangsa seperti RIMPAC dan eksersis bersama 5 menunjukkan kemampuan Malaysia di mata dunia. Okey, KD Lekiu sepanjang sudah berumur 26 tahun, tapi Cina Betul yang terbaru pada tahun 2023 KD Lekiu telah memenangi Piala Gonzales, iaitu pamerkan tahap kesiagaan yang tertinggi. Dan juga pada tahun yang terbaru pada tahun 2024 dianugerahkan dengan Piala Agong di mana kapal telah berjaya mencapai tahap penguasaan yang tertinggi. Ada lagi, KD Lekiu boleh laksanakan perang 4 dimensi tau. Tak percaya? Kita tanya Kapten. KD Lekiu berkemampuan untuk melaksanakan peperangan 4 dimensi sebenarnya. Pertama sekali ada peperangan bawah permukaan di mana kami mampu menangkis dan juga mencari serta memusnahkan kapal selam. Yang kedua, peperangan paras permukaan di mana kami mampu untuk bertempur dengan kapal-kapal permukaan lain, dan yang ketiga kita mampu untuk menangkis serangan daripada udara. Kita mempunyai MISAL anti udara untuk memusnahkan kapal terbang musuh, dan yang keempat adalah peperangan elektronik di mana kita ada electronic support major dan juga electronic warfare untuk menangkis serangan-serangan cyber. Apabila kapal ini beraksi, ia tak datang sendirian. Ia membawa kuasa penuh pertahanan laut kita. Nak tengok dengan mata sendiri? Jom datang pameran 5 2025 di Langkawi yang berlangsung 22 hingga 25 Mei ini. Ada banyak lagi aset-aset penguatkuasaan dan ketenteraan laut, udara dan darat dari seluruh dunia. Inilah peluang untuk semua rakyat Malaysia menghayati dan juga merasai pengalaman berada di dalam kapal perang dan juga menyaksikan demonstrasi maritim yang sememangnya menarik.